Sedap. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan produk melayang. Ni adalah pieces cheese. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan produk melayang ni. So jom makan. So produk melayang ni apa sebenarnya? Produk melayang ni lebih kurang macam ramen tapi kena dengan tekak Malaysia sebab dia tak terlalu pedas sangat. And kalau korang makan, dia ada rasa pedas, cuma rasa pedas-pedas manis gitu. So harga dia sangat murah. Sebab masa tu kau beli combo, harga 4 paket harganya dalam RM27 gitu. Aku rasa sekarang dah makin murah. So kalau korang nak beli, boleh tekan dekat beg kuning aku and try lah beli benda ni. Bagi aku dah rasa yang carbonara sangat sedap. Kali ni aku nak rasa yang melayang pula. Rasa yang ni memang sangat sedap, memang berlemak gitu. Sebelum ni, aku pernah juga buat produk melayang ni, yang pizza carbonara. Kalau korang nak tengok, boleh tengok kat sini. So yang sebelum tu aku buat macam kering sangat. Kali ni aku dah buat macam basah-basah sikit. Memang lagi sedap lah kalau macam korang buat benda tu basah. Untuk pieces cheese ni, aku rasa dia tak pedas sangat. So memang boleh kena dengan tekak korang. Siapa yang tak nak makan pedas, boleh try melayang ni. So produk melayang ni memang sangat sedap bagi aku. Best lah kalau korang makan. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap